Hi guys. Okay, so hari ni kita ada satu produk nak review. Bukan makanan. Tada! Oh, terbuka dah. Buka. Iaitu speaker daripada Gojodok yang terbaru. Technolog Now gitu. Okay, so jom kita tengok apa ada dekat dalam. Buka-buka dah nampak produk dia. Nampak. Tada! Wah, dan dia punya, nampak tak? Dia punya speaker keliling weh. Ni kalau kata tak dengar juga, tak tahulah nak cakap. Sekeliling dia bagi. Okay. Alright, so ni ada dia punya button. Kalau nampak kat depan ni, dia bukan sahaja bagi speaker, dia juga ada dia gantung, yang kita beri gantung kat depan ni kan. Dan dia juga ada bagi kabel untuk charge. Ada juga bagi manual. So kita on off kat sini. Nak kuat, nak slow kat sini. Yang ni boleh untuk tukar-tukar lampu nanti. M ni untuk kita play dan juga untuk kita pause. Keliling dia macam tak ada tempat untuk charge kan. Sebab dia tersorok. Dekat mana? Dekat sini. Jom kita buka. Tada! So dia charge kat sini lah. Boleh letak memory card juga. So itulah dia punya bendanya. Jom kita try test tengok dulu jauh mana dia pergi kan. Kat mana dia boleh buka kan. Kita tekan on. Wow, Bluetooth mode. Kita tengok jauh mana dia boleh pergi kan. 1, 2, 3. Okay, so kalau kita nak tukar lampu dia, sekejap kita bagi slow. Lawa gila tu. Nampak tak boleh tukar-tukar? Cantik kan? Dah macam hari raya dah. Nampak tak? So, jangan lupa dapatkan sekarang.